kajian bertanya kami tentang 10 bab fadilah-fadilah yang kata ber fadilah la ilaha illallah, fadilah bismillah, fadilah iman, fadilah berjamaah, fadilah yang terakhir Jumat. Ini tak boleh tetapi menambah semangat ibadah. Fadilah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم البدو أصلي في فضل مسجد bermula bab yang ke-10 pada menyatakan kelebihan masjid. Ya. Bila kelebihan masalah tentang berjamaah dilaknat oleh Allah Taala katanya. Munyo tanya sembayang tentang masalah berjamaah. Hana dikira sembayang. No kitabnya ke no? Rumah tu di masjid. Hampir rumah tanya tu dengan masjid. Hana tak jawab masjid, tapi sembayang di rumah. Hana dikira sembayangnya. Nak tahu ke? Nabi ke? Rumah tanya tu mas, tapi anak tajak apa mas? Anak tajak berjamaah. Tak sembahyang di rumah. Anak dikira sembahyang. Tak pun jemaah di rumah. Anak dikira sembahyang. Nyata ke? Kalau kena Nabi. Lagi urut? Mana? Yang kita ni hampir rumah ni, hampir masjid. Nanti tu. Ya, ni kan fadilah. Dan fadilah hari Jumaat lah, mungkin fadilah hari Jumaat. Karena hari Jumaat adalah penghulu daripada segala hari. Ya, hari Jumaat. Dino fadilah kelebihan masalah masjid. Ma bakon jina lebih lekun. Kelebihan masjidnya pak na lebih. Kerana Nabi Nabi Muhammad SAW bermula masjid itu rumah tiap-tiap orang yang takut akan Allah Taala. Ke Nabi berarti adalah masjidnya adalah rumah tiap-tiap orang yang takut akan Allah Ta'ala. Ini ke Nabi. Ya. Dah faham jeram? Faham? Gimana? Mari kau mungkin Nabi. Orang yang jaga berarti masjid, kelebihan masjid. Berarti masjidnya adalah budaya rumah Allah. Tempat baik, tempat yang God, sebaik-baiknya rumah. Maka ke Nabi. Barang kata, Ijab apa masjid? Berarti orangnya tanda orang yang takut ibadat Allah Ta'ala. Takut. Ya. Kita amalkan no. Mudah-mudahan amal yang bacanya berjaya selamat dari iman ini. Malain. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW, apabila kamu lihat akan seorang laki-laki yang melazim ia akan masjid, maka naik saksi olehmu baginya dengan beriman.
Kira ke Nabi takalon kira urang mana melatin boleh lazim ya kalau orang muda kalau orang agam takalon lebih biasa tak di jam yang jauh kaim tak jauh ya apa dah ke maka naik saksilah oleh baginya dengan beri. Jadi turunnya bu takalon untuk elak takalon orang yang orang agam dia umas ni ya kena tu betul beriman saksi kita yang nak bawa ini orang yang benar betul. Kerana masjid adalah rumah Allah lazim ya untuk menasah ya sama tu sama tempat ibadah menyanya tu urang pornografi dalam masjid je buat urang pornografi dalam masjid je monokratik dalam masjid dalam masjid nah awak mau dia nak je awak mau dia nak je monokratik dalam pornografi dalam masjid mari hana yang hana faedah dalam masjid nak beli berdicia awak mau dia masjid mari yang tidak ada faedah di dalam masjid berdosa kerana tempat masjid tempat mulia tempat kok sebaik-baik rumah punya bukan hai nak tukar ni ko mari je yang mari nampak kita ni ko mari je tapi mari berfaedah ilmu agama mari untuk mana beda pulang gratis jangan beda cuma tu berarti bukan cik pakai ini dalam masjid mai luar kau je lapang ada dalam lapang ya mesti dalam masjid mah makanya anda je komentar sebenarnya masjid bawa Muhammadiyah baik nak hukum kau kadang ya hukum kau ya bokah Hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa berkata dengan kata-kata tiada di dalam masjid akawai tu lah. Barang siapa berkata dengan kata tiada di dalam masjid, niscaya membatal oleh Allah Ta'ala akan amalnya 40 tahun. Akawai tu lah. Inyo dalam masjid, mari haba yang sia-sia politik. Mari hendak politik menggosip, mengupat, pegangnya masalah dagang, masalahnya ada faedah untuk agama. Kaki ke Nabi niscaya membatal. Mana batal pun amal-amal ibadat yang tak berbubut, urangnya nak bubuh amalan nah. Tapi dia terbayang duduk dalam tempat bukan dengar majlis. Tapi duduk batas doa. Pupuk roh moro mari lagi ni bapa ngomong 3 bulan TA ke DB nanti 3 bulan lagi ni ke bapa hana faedah maka membatal oleh Allah Taala segala amalnya. Mana membatal stop hang terima amalannya yang telah dikerjakannya selama 40 tahun. Nya punya nak tanya mari 3 dalam dia tiwa tuan nama. Semua nak tu bublo tu. Katuha berapa murid. Katuha lisan. Mati. Ni kan? Kena tanya bagi. Ini mari kan? Bicara ni kan? Dia berguna. Tanya nak apa Beda. Nak beda dia. Nak takut. Tapi yang apa? Tanya ni. Daripada tahu rumah dan nonton TV main kapi. Main juga tak kalau kitab. Mudah-mudahan umur yang baca tu tunjuk ya Allah Taala nya. Mending nak umur katanya punya umur alik 60 tahun, nyo nak umur 50 nyo terus umur dah 60 dia kata cik 30 tahun. Tak berguna. Umur yang baca tu nyo. Ibaratkan lagi bu
Dunianya dia dah fikir jam setengah udik. Ya. Udik dalam dunianya dah kali-kali ngon hidup di akhirat tengok paling nak hidup kedanya 1 jam setengah. Karena lebih kurang 1500 tahun Hijriah. 1500 tahun Hijri kali paling nak jam setengah. Nak dapat ini. Punya bandingkan di akhirat sih. Ya. Yang pun yang tak nyantan. Kalau ilmu yang mentong gijuk Allah Ta'ala nyo, gijuk tehat ke danyo, maka cuba dah kali-kali. Ibadat, maksiat, lalai dengan barang-barang yang haru, orang fikir danyo, pula ibadat, pula pun yang haru, pula pun yang maksiat. Yang kita kerjakan. Maka ketika nak danyo dino tengok hati kita nyo, hidayah, taufik, petunjuk Allah tengok tubuh, tengok itu gerak oleh Allah Ta'ala, ajos tu. Tidak ilmu. Tak semangat laju. Mudah-mudahan mati kita ni dalam usul hati, dalam ibadat. Kerana ada fikir baca ilmu lagi, baca tu. Macam dah gunakanlah waktu. Kalau ke, kalau nikut, kalau wi, kalau wi. Kalau waktu tu. Kalau baru. Kali tak kalau ba, kita sering lihat ke bawah, tidak pernah lihat ke atas. Ya kita. Lalai dekat sebenarnya. Cik lalai. Allah. Yang ke Nabi, abe amal tenyo selama 40 tahun gedanyo. Mau nak mazid, tak mari sia-sia yang ana memberi faedah. Nyan maknanya. Yang ke Nabi. Yang faham? Sama. Ini tahu lagi kan? Bijak kena. Bijak kena mampu dah. Kena ayat mengupak mana. Betul lah betul. Mana beri baik. Lagi nanti mati mapi. Mapi kok. Assalamualaikum, salam lagi nya. Dino mari ku tentang ku barang yang perle, ku barang yang haru, ku barang yang hana perle. Sia-sia mari. Oh, bertahan katanya, berhadap-hadap lagi sama dia. Tak goyang kaki-kaki tanya, tak minta tago, tak nyalai tak tumpang dah punya. Dino api dia ke dijai. Ada dia ku kata tebi luar. Kata bilu masalah dagang tapi orang toki hati toki masalah dagang lah mesti yang pada mari tak tumpang gigi kita nyo ada yang berapa hal dulu le marah-marah gitu untuk di jampak pun tak kata be kita nyo je gemudah kena gitu dak memandum amal kita nyo selama 40 dah munya bertanya, mari yang sia-sia berbicara yang sia-sia yang ada beri faedah di dalam kadang-kadang memang hana ada tepur jadi hana ada tepur cuban padilah hana ada tepur kata pupur ini yang dikata kinonyo kata duni mana ibu tentang masalah duni bukan tentang masalah akhir. Nak tanya mari tak mari kodak dari tok bunga dah mari ni. Ni masalah akhir. Akhirnya menambah beri faedah, menambah pahala. Ni masalah mari di masjid tentang masalah dunia apa mentang dunia, baik itu masalah harus barang yang kita pegang. Yang tidak boleh dikatakan menunjuk barang yang wajib ditekan elemen. Maka kekene Nabi benar. Nyahu bagi tanya aku dah tepunya. Ya. Nak pertanyaan? Dia kapal-kapal lama ni gimana? Kapal-kapal lama ni, tak buka kapal lama ni. Kaki kena lagi abahnya.
Faham tak? Lagi kena Nabi. Mari tentang dunia, watai rapat di dalam masjid. Rapat pemuda pina, rapat bini ke pelor pina, rapat. Mana beda? Kecuali rapat Tentang dunia, kecuali rapat untuk akhirat kan. yang kita kunci mana rapat baik rapat tu tentang masalah tentang keagamaan, tapi menyimpang kepada keagamaan le dunia. Ada aja baiklah rapat dalam masjid. Kadang-kadang menurut dalilnya leh yang kena Nabi. Maknanya berkata tentang dunia, dia tak kalau dia tanya, mari rapat yang ananya le dunia. Nyok mendakwah-dakwah. Yang dikatakan wilayah masjid, jadilah masjid. Ini dia. Halaman apa? Teras. Dalam masjid ada tempat dia ibadah. Ya, nak kau berguna saja. Tapi rapat-rapat dia takut dalam masjid tu. Ya kan? Nak ada dakwah dah, nak budak-budak dah duduk nyok dah. Baiklah dalam masjid anjing. Dek kau kena mo. No yang nak kerati, ibadah kerati dah boleh. Oh, bagus dia. Makin nak dekat tu. Ayo, kadang ada tu. Kita tu dulu. Ya, ayo. Ada tu orang. Yang pentingnya abahnya, yang abah Nabi bunuh hanya berkata-kata dalam masjid tentang masalah dunia. Berkata baru. Bokah. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya malaikat mengadu mereka itu daripada busuk bau mulut orang yang berkata-kata dalam masjid dengan perkataan yang tiada memberi faedah. Malaikat mengadu malaikat ba'al pergi malaikat Allah puji hamba doanya Allah beda apa baik maka kau jumpa baik bila mesti mari tentang dunia apa kau mari tentang anak memberi faedah untuk akhirat ngadu malaikat ni faham? Ngadu. Oh ya. Oh lagi nak kira. Bahasanya malaikat mengadu mereka itu daripada busuk bau mulut orang yang berkata-kata di dalam masjid. Subhanallah Allah. Dengan perkataan yang tiada memberi faedah. Ya. Baiklah tempat lagi. Kita amalkan. Walaupun punya jadi tetap. Mari. Mari tinggal tanya. Tinggal apa? Katalah. Tinggal. Kaji yang penting dia ingat kitab walaupun najis. Dan Nabi Muhammad SAW, apabila masuk seorang kamu di dalam masjid, maka jangan duduk ia hingga sembahyang 2 rakaat. Kagak kena bilang orang kata tamang dalam masjid, baik duduk ile. Maka hendaklah sembahyang 2 rakaat. Sunat itu masjid. Baik duduk ile. Lagi contoh kita tengok, tajak sembahyang Jumaat. Saya tahu di mana? Saya duduk you. Apa lepas depan masjid lagi nanti. Buat sembahyang pokok ini sembahyang 2 rakaat. Andai bukan sembahyang sunat itu. Sembahyang 2 rakaat. Sunat mampu. Kumpulan sembahyang 2 rakaat. Subuh pun 2 rakaat. Ada. Andai kena sunat kan? Anak kan? Sembahyang 2 rakaat. Hukum macam sembahyang 2 rakaat lah. Dan tubuh pun 2 rakaat. Tubuh 2 rakaat kan? Daripada sembahyang sunat kita sembahyang tubuh.
Dia tak ada. Nanti lagi nya. Dia berkit. Tamu dalam masjid. Baik tak? Tadu. Tak terbayang 2 rakaat. Ini menghargai masjid. Memuliakan dan menghargai masjid. Ya, nyata ke nak? Dan Nabi Muhammad SAW bermula kejahatan tempat itu pekan dan sebaik-baik tempat itu masjid. Ya. Ada kena bilang seburuk-buruknya tempat kejahatan. Pasal. Ini namanya apa? Pasal. Pekan, pesan. Pekan tadi. Yang terburuk-buruk tempat. Dan kejahatan itu adalah apa? Pasarnya. Pasarnya tempat kejahatan mana? Mumpuna. Mumpuna mana bina? Sibuk je lain. Karena ingat namanya pasar ini raja-raja iblis nama tu. Transaksi raja-raja iblis nama tu. Ya. Ada kan? Atagop, atatanyol, atagop, ina dia tu muncul dan pakik dumpu mana bina? Ina mandu. Raja-raja iblis mandu. Barang dah ada. Lagi urung kat. Saya tak ibu sakal 1 kilo nak 2 kilo ibu. Bukan pir 2 kilo. Tempat. Masa baik-baiknya tempat adalah masjid. Kan sebaik-baiknya tempat adalah masjid. Dari segala hukuman tempat di dalam dunia. Ya kan? Ayah tak umuji gedung. Agak tak umuji anak god. Lagi standar umuji anak god. Bak hukum agak yang god walaupun masjidnya bumbung tapi masjid, tapi mentong lagak tempat muli tempat baik-baiknya tempat. Ya, kan? Sudah. Habis. Dan Nabi Muhammad SAW bahwasanya masjid naik ia kepada langit, padahal mengadu daripada ahlinya yang berkata mereka itu dengan perkataan dunia di dalam masjid. Ya, mereka tanya. Mereka tanya mandum tengok punyona tanya tatom tanya. Pak menteri tak mari, pak menteri tak mari, dia tak mari. Tengok menteri tempat yang tak pernah tersedia, pernah tanya mari tentang masalah dunia, menteri mengadu kepada Allah Taala. Ya Allah Tuhanku, tengok ke orang yang galak tak mari-mari maklum tentang masalah dunia. Saksi lah. Tadi. Ya tak ada mulai lah juga je. Apa kan? Nama sinyo ke? Cuau yang perlu kemari di kampung kan. Orang aja bapa masjid dah. Mari tentang masalah dunia. Politik di dalam dunia ada mesinnya. Tadi mengadu masjid di bawah Allah Taala. Tanya. Dan berhadap akan dia oleh malaikat, berkata malaikat itu kembali olehmu, maka bahasanya bangkit ia akan kami dengan membinasakan mereka itu. Binasa ini tengok. Nampak binasa gitu. Nama ni. Jadi ini undang Allah SWT mudah-mudahan tentang fadilah kelebihan masjid. Makanya fadilah dari kontro nyo ketika nyo budaya dari itu. Untuk ku agar tetap ilmu agar ku untuk nyo menambah semangat nyo untuk membuat ibadah. Dan anda amalkan dino, bingung tu kita amalkan. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wasallam.